cek tu, kamu uruskan kandungan anak dalam perut kawan bosia kamu tu. You tulis saja berapa angka yang you nak. Tapi dengan syarat, I dah tak nak dengar dah pasal dia lagi, faham? Puan, kalau saya report... You nak buat report polis? Silakan. Budak. Ini bukan kali pertama lah anak I dituduh membuntingkan perempuan. Perempuan bosia macam kawan kamu tu. Dan ini bukan pertama kali jugalah setiap kali laporan polis yang dibuat, akhirnya tak ke mana pun. Sebab kamu sedang berurusan dengan anak Tan Sri Syed Mustafa. You kenal tak siapa Tan Sri Syed Mustafa? Kalau you kenal, you tak berani sesekali ugut I nak buat report polis. Dengan I bagi amaran dekat you, dengan barisan lawyer hebat yang I ada, senang-senang je I boleh bagi tahu pada pihak mahkamah perbuatan antara anak I dan kawan kamu tu adalah perbuatan suka sama suka. Yalah, kalau tak suka sama suka, takkan kawan kamu tu berani serah diri datang rumah anak I malam tu kan? So, you ingat, kawan kamu tu boleh menang ke?